Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4, subtopik 11.3, jenis keimunan. Secara asasnya terdapat dua jenis keimunan utama. Yang pertama ialah keimunan aktif, di mana badan kita sendiri akan bertungkus lumus menghasilkan antibodi. Yang kedua ialah keimunan pasif, iaitu situasi di mana badan tidak menghasilkan antibodi. Sebaliknya, cuma menerima antibodi yang sudah siap dari sumber luar. Keimunan manusia yang pertama iaitu keimunan aktif. Keimunan aktif terbahagi kepada dua, iaitu keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Keimunan aktif semula jadi terhasil apabila seseorang individu sembuh daripada penyakit. Sistem imun akan menghasilkan antibodi secara semula jadi sebagai gerak balas terhadap antigen tersebut. Kedua, keimunan aktif buatan diperolehi melalui suntikan vaksin. Vaksin mengandungi patogen yang telah mati atau dilemahkan. Patogen lemah berkenaan akan merangsang badan untuk menghasilkan antibodi tanpa menyebabkan kita jatuh sakit. Keimunan manusia yang kedua ialah keimunan pasif. Keimunan pasif juga terbahagi kepada dua, iaitu keimunan pasif semula jadi, keimunan pasif buatan. Keimunan pasif semula jadi diperoleh oleh fetus atau bayi secara langsung daripada si ibu. Proses pemindahan antibodi berlaku melalui plasenta semasa bayi masih di dalam kandungan dan juga melalui penyusuan susu ibu. Keimunan pasif buatan. Bayangkan kawan awak terkena patukan ular. Pesakit perlukan antibodi segera. Di sinilah doktor memberikan suntikan anti-serum yang mengandungi antibodi yang spesifik bagi memberi perlindungan yang pantas dan serta-merta untuk menyelamatkan nyawa. Jom kita bandingkan kedua-dua keimunan manusia ini. Yang pertama, dalam aspek sumber, keimunan aktif dibina oleh sel limfosit badan sendiri, manakala keimunan pasif menerima antibodi siap sedia dari luar. Nombor dua, tempoh hayat. Antibodi keimunan aktif mampu kekal lama hingga bertahun-tahun, tetapi perlindungan keimunan pasif bersifat sementara sahaja. Perbezaan yang ketiga ialah masa bertindak. Keimunan aktif bertindak perlahan kerana badan perlukan masa untuk menghasilkan antibodi. Manakala keimunan pasif pula terus bertindak secara serta-merta. Walaupun berbeza, kedua-dua jenis keimunan ini mempunyai sistem yang berkongsi satu persamaan, iaitu melibatkan interaksi antara antibodi dengan antigen bagi memberi perlindungan daripada penyakit berjangkit. Soalan 1. Nyatakan dua cara bayi memperoleh keimunan pasif semula jadi. Bayi memperoleh keimunan pasif semula jadi melalui plasenta, iaitu semasa dalam kandungan, dan susu ibu semasa penyusuan. Soalan 2. Mengapakah keimunan pasif buatan anti-serum hanya memberi perlindungan sementara berbanding keimunan aktif? Perlindungan yang diterima bersifat sementara kerana badan tidak menghasilkan antibodi sendiri. Antibodi yang diterima dari luar akan terurai dan disingkirkan dari badan selepas satu tempoh masa. Soalan ketiga. Seorang pekebun terpijak paku berkarat. Doktor memberikan suntikan anti-tetanus, iaitu sejenis anti-serum. Wajarkan mengapa doktor memberi anti-serum dan bukannya vaksin? Jawapannya, suntikan anti-serum diberikan kerana anti-serum mengandungi antibodi siap sedia yang bertindak serta-merta melawan bakteria tetanus. Manakala kalau diberi suntikan vaksin, vaksin ini mengambil masa yang lama untuk merangsang badan hasilkan antibodi. Maka tak sesuailah untuk situasi kecemasan atau boleh menyebabkan jangkitan sebab dah terlambat. Okey semua, that's all for now. Thank you.